Keke Latu. Keke Latu. Keke Latu. Keke Latu. Selamat kembali bersama kami di Nak Keke Latu bersama saya Aidil Jufri. Saya Afwan Fuad. Dan podcast ini ditaja oleh Frida Ejen Masyarakat. Kalau nak beli, jual atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat, kalau tipu tidak berkat. Yeah. Ya. Tak ada. Hari ni asal kau pakai baju ni? Dah tak ada baju lain nak pakai ke? Lah ngantuk. Kan lagi kau jangan kena rekod atau betul. Okey, aku terus pakai ni je. Ni aku nak tidur sebenarnya. Oh, so lepas rekod tu tidur? Tidur kat kelas sini jugalah. Tidur terus. Betul. Yalah. Cantik baju teringat zaman dulu buat video tu dengan baju ni. Semua orang tenung kau. Aku pun nak jalan jauh-jauh je. Kau ajar. Okey. Aku pakai baju ni untuk tidur. Aku pernah pakai baju ni pergi kerja kat Halloween. Aku pernah pergi riding dengan kawan-kawan Grab aku pakai baju ni. Wow. Amazing. Tak tahulah, tak terlintas aku nak pakai baju ni kan. Sampai dia pakai yang satu video tu dulu, seketika dulu kan. Kalau korang siapa yang tak tahu, silalah hubungi pula. Boleh tengok dekat TikTok. Video lama kita. Yes. Aku bernyanyi dengan confidentnya akunya betul. Yes, betul. Okay. So sebelum kita mula hari ni, aku cuma nak ingatkan yang pendengar-pendengar kita di Spotify ataupun di YouTube, jangan lupa subscribe kalau anda mendengar di YouTube, dan jangan lupa untuk follow kita di Spotify. Dan kalau anda yang mendengar di Spotify tu, janganlah lupa ringan-ringankan jari jemari anda untuk rate kita punya podcast. Ada? Yes, dia ada 1 star tu. Kau boleh click on that star. Aku tak tahu rate our podcast. Yes, you may do that. Aku tak tahu ada rate tu. Ada. Semua benda kau boleh rate. Macam tak nak sebut lah, nanti kena kecam. Aku nak cakap pipi tapi tak payah. Pipi? Itu hari baru ada kat TV. Dah tahu? Tahu nanti kena kecam dia sebut cerita pasal tu. Kena ajar satu kali apa? Kena jahat terus. Okay, hari kita bawa apa ni? Okay, so macam itu hari kita cakap pasal dating kan. So this time kita nak cakap pasal reason yang manusia kasih untuk putuskan hubungan. Putuskan hubungan. Dalam bahasa Inggeris, break up. Reject. Rejection. Okay lah. Boleh juga rejection. Yes. Break up means kau tengah dah state. Stay lama. Sound state. Dulu kalau sound state aku tak berani. Aku so member sangat. Tu zaman secondary Member kau sound state kan? Pasal dulu tak ada handphone. Macam aku handphone dapat lambat man. Kita punya zaman mana budak-budak kita ada handphone. Kau bila first handphone kau? Kau lambat dapat handphone. Betul mat, sumpah. Aku lambat siapa dapat handphone. Okay. Sebab tu aku selalu pakai telefon rumah kan. Okay. Ingat tak? So aku dapat handphone dulu masa macam Sec 4 ITE. That was my first time yang aku akan dapat pegang. Maybe kau nak cakap aku Sec 1, Sec 2, Sec 3 ada handphone. Ada. Tapi aku tak pegang macam kita pegang handphone hari ni tau. Aku pegang, mak aku kasih bila aku kat rumah. Sebelum aku tidur dia ambil balik. Ambil balik? Pergi sekolah aku tak boleh bawa. Yang aku tahu yang ada some of our friends will bring to school. Yes. Yang kena confiscate semua, nak sembunyi kat atas pintu semua ingat tak? USB. Yang tukar sembunyi ni. Ya, tapi kau pun tak ada handphone pun. Tak ada handphone tapi dia how Akam. Yalah. I give your idea. Kira kita sama, kita tak ada handphone. Kira aku that time tak ada handphone. So usually macam kau seorang. Kau ingat tak dulu time secondary? Kau jangan stay tak ingat lah pantat kau. Sound tak ada. Member soundstate kan? Tak lah, macam pass message lah. Pass message. ID suka kau itu macam yang first macam dulu yang apa yang budak perempuan tu soundstate aku. Kalau dulu lepas kau dah ada handphone, memang senang lah kau nak sound dia kat handphone dia. Okay, tu tapi tu bukan topik dia. Bukan topik tu. Bukan topik laut dah. Kau lah. Aku lagi kena. Okay, so rejection facing rejection. Face rejection. Dia ada macam-macam. Message rejection. Apa? Message rejection. Message by message, by letter. Letter ada. Aku ingat.
Tolong paskan Fuad. Aku juga postman. Kan? Dulu aku, Mat. Jangan ni paskan Fuad tak payah gitu. Yelah. Aidil paskan Fuad. Ingat nak kasih aku. Buka wangi-wangi. Sedap. Bau apa? Bau wangi lah. Minyak wangi lah. Okay. Ingat dah selit ke apa? Buka. Hai Fuad. Cuba awak bau surat ni. Bau ketum. Orang tengok. Okay. Aidil paskan Helmi. Yelah. Semua aku lah postman. Dulu tahulah. Tak handsome. Gemuk. Okay, dah jauh. Menyesal aku cakap rejection by letters. By letters kan? Love letters. Keropok tu. Love letters. Sudah. Okay. Rejection. So kau kita start dari diri kita lah. Okay. Sebelum kita berbual pasal orang, kita berbual pasal diri kita. Kau pernah reject orang? Pernah. Okay, apa selalu yang kau cakap bila kau nak reject tu? Okay, kita cakap yang benar dulu. Benar Rejection yang benar. I tak boleh dengan you lagi lah. Kenapa? Mulut you busuk. Betul lah. Serius lah? Betul lah. Kau cakap lah? Cakap je. Okay, relax. Habis memang aku dulu nak reject. Apa perempuan tu nak cakap ketiak busuk tak takut? Aku pula takut. Busuk ketiak perempuan tu. Janganlah tanya siapa. Kenal lah. Okay. Tak lah, bukan mulut busuk lah. Macam I think I cannot be with you. Because? Sebab standingan kita lain lah. Apa? Kita punya level lain. Sure dah main level lain. Kau ni kira level datuk-datuk. Tak ada, aku level bawah, dia level tinggi. Macam aku tengok family dia macam atasan. Tapi kau nak kenal dengan dia, tak nak bukan kau nak kahwin dengan mak dia. Sebab dah apa kahwin dengan mak dia. Yalah. Macam dah tahu macam macam kau takkan macam rasa aku will not make it with this girl lah because of the family background. Bukan aku cakap tak bagus. A very good background, cuma macam untuk aku cakap cannot be with her lah. Itu je. Okay. Senang. Rejection yang kau buat-buat. Yang buat. Buat-buat. Cepat Reject macam tak nak kawan lagi lah. Kira kau tak nak dia, tapi dia nak kau. Tapi kau tak ada reason tau yang kau nak reject dia. Tapi kau buat reason macam yang tadi kita cakap lah. I busy lah. Selalu kerja. Ada family problem lah. Family problem aku selalu dengar tu. Tak salah family tu. Itu family ada macam family problem. Tak jumpa tak dia macam lagi kerja penat. Gitu. Macam memang kau tahu aku tak suka kau, tapi kau memaksa diri kau menyukai aku. Okay. Memang tak boleh kliknya. Tapi members. Okay. Nak cakap tak lawa-lawa, cuma tak boleh. Ada juga. Ada tiba-tiba ajak kahwin macam mana? Tu lagi aku. You kahwin? Bulu semua jatuh. Shaking aku. Shaking. Kira belum ready Dah macam dia kawan lama, terjumpa balik. Tiba dah berkawan beberapa bulan, you jom kahwin. Aku macam Shaking. Aku tak ada kerja full time. Kahwin? Jom jumpa mai. Shaking bro. Cannot. Aku cakap macam tak boleh. Tu susah aku cakap tak boleh. Not now. Nak kita berkawan dulu, cuma really not now lah. Lagi betul time pun aku tengah macam baru putus, you know. So tiba-tiba jumpa je ni macam berkawan macam biasa. Bukan aku reject dia dengan cara baik lah. Macam aku tu dia nak settle dah, but aku tak boleh. Yalah. Shaking bro. Gila apa? Duit tak ada, tak kerja full time, kahwin. Shaking. Yalah, like for me, aku kalau reject pun aku selalu cakap macam aku busy dengan bola dulu. Aku selalu cakap gitu je. Busy bola. Gitu je. I mean like ada yang mangsa very pushy ke. Okay. Macam kau dah kasih clear cut signal yang you don't want to be more than this, more than friends. Tapi dia pushy. Macam dia still macam Asyik kau macam normal friends pun ada message, but macam tak hari-hari pun. Tak gini message.
Lama je ni lagi. Ada. Masa ke bangun tidur, Nari aku ada bola gini. Alamak, jangan ni yang mesej. Ada lagi tu. Alamak, apa aku nak jawab ajak jumpa ni. Tak boleh lah you. Itu ada. Habis kalau kau dah kasih dia alasan, example kau cakap kau ada bola, habis kau keluar dengan orang lain, kau terserempak dekat shopping mall tu. Macam mana aku? Macam mana Aku terus lari bro. Aku lari. Kau lari? Duduk. Aku dah nampak dia dari jauh. Tapi kita tak buat eye contact. So aku dengan lagi satu orang ni, aku nampak dia dari jauh. Orang yang ajak aku keluar sebenarnya dari petang tadi. Aku dah cakap tak boleh ada bola. Aku cakap dia ni aku sakit perut. Aku cakap dengan budak ni aku sakit perut. Aku pergi toilet duduk 20 minit setengah jam. Itu kau. Macam aku lain. Tengah keluar dengan kawan ramai-ramai. Jom tak nak Nari ada something gini Tapi keluar dengan members. Tak jumpa buat tu. Aku tu tarik members. Pandang aku. Lelaki ni pandang aku. Kau apa nak cium aku? Kau pandang aku dekat-dekat. Bodoh apa kau buat ni? Kita bukan lagi. Diam. Pasal nak block dia pasal. Tapi waktu actually dah nampak aku Aku terpaksa gini je. Bodoh. Dah nampak siapa. Dah nampak kau tak payahlah buat gitu sangat. Terpaksa. Memang aku yang tu. Ni bukan je tu. Ni pun tak tu kali aku tumbuk kau. Ya. Okay. So now is rejection towards you. Bodoh. Apa reason yang kau pernah dapat? Okay. Korang jangan ingat kita ni kita reject orang. Kita pun pernah kena reject bro. Of course. Dalam hidup ni semua manusia pernah kena reject. Jangan cakap tak pernah kena reject je. It's how you take it. How you take it as a professional. Dalam hidup ni lumrah kena reject. Engkau nari reject orang, besok orang reject kau. Tak kira relationship. Pasal kerja pun kena reject. Betul. So back to the rejection. Satu gadis ni lah pernah reject aku sebab aku terkentut depan dia. Kau merepek Betul. Serius? Takkan pasal kentut dia reject kau? Pasal tu time tu kira excuse bodoh kot. Dia tak nak kau kot. Tak, kita dah happy-happy. Muka dia macam Avril Lavigne. Cute. Aku dah sebut satu orang yang nama tapi okay. Aku cakap tahan aku nak terkentut. Sekali aku dah tahan. Dah hilang lah. Aku dah bangun prat. Terlepas. Dah macam aku nak bangun tu prat. Dia tengah duduk. Apa? This is not funny. Tak I tak sengaja. Aku dah bangun. Okay, bangun lah prat. Alamak terkentut juga. Bunyi kuat punya prat. Kata kentut dia kan. Dia dah tengok aku. Dia dah daripada Avril Lavigne tu muka dia macam Evanescence lah. Dah macam wake me up inside. It's not funny. It's very rude. No. I tak sengaja. Tak. I can explain. No. Tu jalan cari reject aku. Dekat mana ni? Where did this happen? Vivo. Okay, where? MV Theater kat atas tu ke apa? Alah, dah duduk lama kan penat. Kena diri pun. Nak isap rokok. Prat. Aku dah terlepas. Aku dah tahan. Habis tu dia jalan terus? Jalan terus. On the spot. Jalan terus. Serius lah? Aku dah biasanya. No. You are very rude. Ini bla panjang. Aku cakap I'm so sorry. Aku tak sengaja gitu. Dia mesej aku. Oi, banyak paragraph ni. Comprehension. Sub. Block. Settle. Dia block kau block dia? Aku block dia. Malah aku nak layan. Geram aku. Dah reject aku macam gitu. Dia back. Okay. Itu benda kelakar pada aku. Tapi itu one of the rejection yang aku kena lah. Okay. Dengar macam kelakar. Tapi betul. Ni cerita betul. Okay, lagi satu. Dah cemuk apa. Dah berbulan-bulan berkawan. I rasa tak boleh dengar you lah. Asal? Sebab you terlalu baik tu. itu ada. Tapi ni macam lain. Okay. Kita tak sesuai. Apa pasal? Macam kita ni tak boleh macam ada that chemistry. Tak sesuai gini. Habis berbulan-bulan kawan aku buat apa berkawan. Lepas tu dah jumpa mak apa kau semua. Aku cakap gitu lah. I'm so sorry, I cannot be with you gini. Okay lah, aku respect your decision lah. Next week nampak nenek motor dengan jantan lain. Okay. Sebab tu time belum ada motor, belum ada transport. Kira tak cool lah. Tak cool lah kira kan aja tu. Jantan ada motor itu kira lah. tu bayi jack ah. Okay, baru aku tu cakap okay. Aku tak tahulah, maybe kita tak bisa salahkan dia macam maybe a bonus untuk dia dapat transportation yang boleh pergi sana sini macam aku dengan dia.
nak kena naik bus, nak kena naik train, habis taxi pun mahal kan, nak kena naik night rider. Night rider, okay. Betul, night rider. Ada. So okay lah, maybe time aku tengah berkenal dengan dia, dia akan berkenal lelaki dia juga. Maybe that guy better than me. Kita tak boleh salahkan dia lah. Macam aku tak boleh salahkan dia macam, aku tahu naik motor dengan dia lain. Tu aku dengan kawan kita ni satu. Oh iya, aku dah relax. Aku cakap kita mesti nak fikir dia ada side juga. Maybe that guy is better than me. Ada ni think positive. So think positive lah. Lepas tu terus ambil lesen motor. Kira dia inspirasi tau. Inspirasi lah. Mesti ada sebab-sebabnya. Okay. Itu. Kau ketahuan aku dah reject Tak ada kelakar lah. Okay, kau kena reject kan dulu. Okay, aku ada satu kali dia reject ni, reason dia bodoh lah pada aku. Aku rasa macam dia tak suka aku lah, senang cakap. Okay. So dia kasih aku reason apa tau, bila aku macam sound dia kan. Dia kasih aku okay, dia kawan kita. Kita semua kenal. Okay, kita semua kenal. Kita sama kita semua kenal. So macam Siapa? Kita punya group kita punya group of friends kan. Terus macam macam biasa aku suruh, tak suruh kau ke lagi satu member kita suruh, ni time sekolah. Okay, sekolah. Okay. So dia macam tak nak lah because I close with all your friends, so I cannot be with you. Mengarut kan reason dia. You get what I mean? Yalah, paisi tu. Macam dia kawan dengan korang, so dia tak boleh dengar aku. Dia malu lah dengan kau pasal kau gemuk dulu. Mungkin pasal kau gemuk dulu dia malu. Betul. Tak answer. Habis nak buat macam mana? Kena reject apa? Terima je lah. Terima je hakikatnya. Hakikatnya. Betul tak? Dikurniakan macam ni. Macam mana? Bersyukur je lah. Ada lagi satu. Ni bukan rejection lah. Dia bukan rejection, tapi ni dia more to reason breakup bodoh. Reason breakup merepek. Reason breakup bodoh. RBB. Ataupun reason merepek for a breakup. For a breakup. Okay. Dia dah dengar aku mungkin 8 bulan. Okay. Dia dah dengar. Kau mengandung 8 bulan? We are together for 8 months. 8 months. Kau kira every month tu ada anniversary lah. Monthsary. Selamat kita dulu tak ada Instagram ke apa-apa. Kalau tidak every month nak kena post. Rabak. Kalau tak nanti orang merajuk. Tak ada. Tak message. Happy anniversary Pum gamuk. You tak sayang I lagi apa? Satu kali bertubuh iPhone. Bukan you tak sayang you lupa You lupa Tak, kita dah 8 bulan. Every month seri ni. Kalau dapat member post every month seri sayang. Yelah kan seorang yang buat dah batal. Rasa aku geram macam. Kita dah 8 bulan tau. Okay. So dia kasih aku reason bodoh ni. Aku tak tahu memang dia dah tak nak dengan aku apa. Okay. Dia cakap dengan aku, you know no, my classmate can see the future. Kau dengar? Kau tak? Mula-mula aku tak tahu yang dia nak cakap pasal kita. Okay. So aku macam, ya ke? Aku gitu lah. Okay. Then after that, the next line dia cakap, dia katakan kita tak lamba. At that point of time, aku tak tahu nak ketawa ke aku tak tahu nak ketawa ke atau nak sedih. Ex kau apa? Dah kena pukau ke apa? Dia cakap kita tak lama. Tapi what a good reason nak break up Dan after that aku tanya dia, okay, so berapa lama kita ada? Dia cakap kita akan break like in 5 months. 5 months? Ni 8 campur 5. Okey lah 1 tahun 1 bulan jadi lah. Aku macam, dia ni betul tak betul sia. Terus aku macam, you sure lah? Kata he can see. Dia macam, he can see lah. You tell me who that guy. You know that guy not? No, that guy you know? Classmate dia. You know that guy? Kenal lah. I know. Tak. Let me, I want to see the picture. So dia cakap macam gitu. Aku macam like aku cakap, aku tak tahu nak sedih ke nak ketawa. So bila aku tanya dia gitu, you percaya? Kata I also don't know want to percaya or not. Tu bila aku balik, aku dah fikir-fikir kan. Aku rasa macam ini tak nak aku lagi kot. Mungkin dia buat cerita ni so that ada reason. Bila sampai waktunya mungkin dia ada reason untuk kasih waktunya, Jangan buang masa. Lepas tu aku terus tak berbual dengan dia. The next day dia bila aku tu,
Aku dah tak fikir pasal 8 bulan tu. The next day pergi sekolah aku tak berbual dengan dia. Oh, tak ada manseri-manseri lagi lah. Pak you. Takkan maki lah. Dia kira aku just blue tick dia. Pergi sekolah pun aku tak message pergi. Itu kan reject bodoh. Kau tak ada baca reject macam secara macam berbaik punya, tak ada. Berbaik. Ada reject breakup ada. Aku ada satu. Breakup pasal dia nangis tau. Okay. Okay. But what's the reason of the breakup in the first place? Inilah aku nak ceritakan ni. Tapi kau tiba-tiba nak start dia nangis? Sabarlah. Okay. Cerita macam gini. Aku dengan Mei. Aku dengan Mei dah break up. Okay. Bila aku dengan Mei dah break up, aku pula tanya kau ni break up dia cause dia apa? Aku nak tahu dulu. Oh, Mei break up aku sama Mei suka lelaki lain. Lelaki lain. Okay. Mei nak break up aku. Mei cakap apa dengan aku? Kau tahu lah. Tahu. tahu, Aku okay. tahu. Kau kita juga. Mei break up aku. Mei cakap Mei tak boleh lupa ex dia. Okay. Okay lah, break up dengan Mei. Suka tiga lah dah break up. Okay. I tak boleh dengan you pasal I tak boleh lupakan ex I. Okay. Ex dia baru 2 bulan je mati. Okay. Dengan aku dah setahun lebih. Oh, serius? Dah setahun lebih 2. Okay. Break. Okay lah, break lah. Mei break aku. Okay. Mei dah break. So kawan kita satu ni, Shisha nama dia. Shisha bawa kawan dia, Okay. Ana. Okay, banyak sangat ni dah nama. Okay. Shisha nak. Okay. So Mimi dah out of the picture. Mimi out of the picture. So Shisha ni dengan kuda. Shisha and horse a friend. Ana mana? Ana ni kawan luar dorang bawa jumpa aku. Kenalkan. Okay. So Ana ni tak sama umur aku. Dia lebih dewasa. Okay. Ana pula suka aku. Ana sudah mati dengan aku. Okay. So sekarang dia ada 3 orang Shisha, Ana dengan kuda. Shisha kuda ni kawan kita. Recommend Ana dengan aku. Shisha kuda kawan. Recommend Ana kat kau. Okay. Dan aku dengan Ana lagi gini. Mimi dapat tahu aku dengan Ana. Ana cantik mah. Okay. Mimi mau patah balik sama aku. Okay. Patah balik mah. Ana sudah tu. Ana pun nangis. Tak apalah you, kita break up gini lah. Biarlah you lah dengan So Ana dengan Mimi kenal each other? Tak kenal. But she knows about this? Ya. Okay. Kau bilang Okay. Dia macam silapnya aku pergi bilang. Ya. Mimi nak I balik si lagi gini. Lepas tu dia down. Tak apalah you patah balik dengan Mimi lah. I rasa I tak layak tu you. Tak layak. Tak ada tak cakap you tak layak tu I. Okay. Asal nak kena macam kita macam putus gini lah. Kita boleh masih kita baru seminggu. Okay. Oh, sebab tu dia kata putus sekarang tak apa, jangan putus. Tu macam asal sih gini. Aku macam okay lah, minum air dulu lah. Orang light rokok. Dia dah jalan lah. Ana 3 kali aku jalan. Dia gini. Tak apa, ada cakap you patah balik dengan Mimi je. I suka kau lah. Kau kira bangsa yang aku dah cakap apa ni? Bangsa yang malas nak kejar balik. Macam dah aku dah cakap sekali, kau tak dengar, 2 kali tak dengar. Kau punya pasal lah. Aku tengok siapa cari aku besok. So tunggu. Ana tak cari, so aku tak patah dengan Ana. Mimi cari. Okay. Mimi pula tak boleh dengan Mimi. Mimi nama betul dia siapa man? Okay. Ya. Okay. Astagfirullahaladzim. Okay. Tu reject yang satu dah cakap I tak layak to you. That's the one of the reason I tak layak to you. Yang lagi satu pula I tak boleh lupakan ex I tak boleh dengan you. That's one of the reason. Macam mana diorang kalau cakap diorang tahu yang kira macam mana kau tahu yang kau tak layak untuk dia? Macam word tu kan pada aku macam drama-drama je. Drama banyak tengok drama lah. Tu one of the word kalau kau nak betul-betul nak macam nak putus. Macam kalau kau nak sakitkan hati aku macam I teringatkan ex I tak boleh lupakan dia. I tak tahu dengan you lama-lama pun I tetap ingat ex I. Tak layak. Tak layak. Maksud dia apa? Korang belum kahwin like belum kenal betul-betul like apa maksud dia tak layak? Yeah, that's why I say macam aku anggap baru seminggu je. Exactly. Tu macam ingat ini mengarut. Ini hati mengarut. Sakit kepala aku. Tapi maybe salah silap aku pergi cakap. Yeah, actually you don't need to tell. Tak nak jujur orang kata. Nak jujur kan. Jom. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Ni main apa ni? Tadi tu main kunci. Telur yang ada kunci dalam tu. Okay. Tu kena reject lah. Tu biasa lah. Aku kau tahu orang panggil friend zone. Is it friend zone? Yang friend zone maksudnya apa?
Friendzone lah kawan. Apa maksud dia Macam kita tak boleh mati, kita friendzone. Kawan aja. Aku rasa aku macam pernah kena kot. Aku tu biasa So kira kena. rejection juga tu, kan. under rejection lah. So macam aku kawan dengan perempuan ni. Tak nak terkeluar nama dia. Aku kawan dengan dia for like long time. And then macam kita pergi balik sama-sama. Pergi balik mana tak payah cakap lah. Pergi balik, nanti obvious sangat. Pergi balik. Timeline tu tak sebut. Jangan tak sebut timeline lah. So pergi balik sama-sama and all that. Then after that macam I thought we had a thing. You thought we had a thing. Because macam kita pergi dengan balik sama-sama. Because so then after that suddenly dia rapat dengan satu lelaki ni. So aku macam okay. So after that dia makin rapat. Tapi balik dengan pergi dia masih dengan aku tau. Tapi bila sampai tempat tu dia rapat dengan satu lelaki ni. Then after that they became something. Okay, I think already lah. So dia macam friendzone lah kan. Sekira macam dengan tak sedar, aku ni sebenarnya dia treat as a kawan je. Nothing more. Which aku at the point of time rasa yang macam dia kasih hope tau. Hope lah. Okay. Aku macam wah tu aku down rabak saya. Aku down rabak saya. And aku nak pergi tempat tu balik. Pun macam dah macam dah tak happy. Dulu selalu aku pergi tempat tu aku happy. Mana? You know. Nanti obvious sangat. Okay. So macam aku selalu look forward to pergi tempat tu. To that point A lah. To that point A. Macam banyak kawan and all that. Happy. Tapi bila that thing happen, aku dah macam dah tak ada hati lah. Pergi tempat point A ni, tempat aku suka buat benda ni. Okay. So bila kau suka buat tempat tu, tak mau. Bila kau suka buat benda tu, kau pergi tempat tu, kau selalu akan happy, you know. You got your friends and all that. When you go benda there, ni dah jadi kan. Dia dah dengan lelaki ni kira dah macam official gitu. Official lah. Aku terus macam dah tak looking forward to go there. Kira kau macam bahan tau. Bahan masak. Betul macam kau lah. Apa macam aku? Aku chef, kau bahan lah. Ni kau dah kerja bahan dulu. Aku dulu lah. Diorang chef dengan ni restaurant manager. So macam aku rasa macam selama ni actually kita ni apa sia, kawan je lah. Friendzone. Tapi dia buat aku because we always text also. So macam tak boleh jadi sia. Tu aku lepas tu tak berbual dengan dia sangat lah. Tu aku jauhkan diri. Balik pun aku tak balik dengan dia. Ni friendzone rejection orang kata. Tak, dia rejection by doing friendzone. Macam gitulah. Tapi ni ada lagi tu. Rejection juga. Dulu orang panggil Mia. Rejection Mia. Missing Nation. MIA. MIA. Macam orang dulu kita panggil biskut. Sekarang Ghost. Sekarang orang panggil Ghost. So aku dulu tahu Ghost Pepper je. Itu yang padas. Ini orang Ghost. Orang panggil sekarang panggil Ghost. Dia Ghost kau lah. Dia bukan ex contact aku. Tiba-tiba aku kena ghost. Ghost apa sah? So kita belajar Kita banyak bila kita kerja tu kan, kita banyak belajar. Kita bertanya kan, apa ghost? Hilang hilang itu. Miss MIA, magic. Orang dulu panggil magic atau biskut lah. So macam dulu pernah juga aku kena magic. Aku magic orang pun magickan aku juga. Yalah, dunia ni bulat. Kita kalau kena korang, kita kena balik. Korang pun pernah kena. Korang jangan kena kena magic. Korang pun pernah kena. Aku rasa semua orang pernah kena dulu. Mesti kena sekali ni. Lagi-lagi kalau aku yang add orang sembarang tak kenal kat MSN, mesti kena. Okay, ni kirakan dah contact. Kau dah suka. Dah berapa bulan hilang. Mana sah ni? Kau message dia tak reply langsung apa? Kena block semua everything. Okay. For no reason. Ghost. Apa? After few months later dah kahwin lah. Okay. Tu another level tu. Tu dah ada level cak. Maknanya Jenny tengah kontak aku. Maybe dia dah tengah ada mati ke tunang. Nasib baik tak ada apa-apa kat aku. Baru aku cakap Ghost. Bulan kata orang Jenny dah kahwin. Scary. Dia macam cerita hantu. Bukan dia sekolah ke aku cakap. Final Destination. Dah kahwin gini. Aku dah ya Allah punya takut. Tapi aku pun pernah ghost orang juga. Kau ghost orang apa dah alasan kau?
busy. Lepas tu orang tu kalau WhatsApp bodoh. Blue tick. Asal? Blue tick ya. Dah tak ada apa. Ghost lah macam ada reason dia macam tak boleh dengan ni. Ghost lah gitu hilang. You ni macam you ada terjumpa. Tak mesej I reply. Ha? Cakap. You ada mesej I ke? You ada mesej I ke? Jadi Rosyam no Ada saya ada tukar number sebenarnya. Oh wow. Itu ada reason juga. Ada tukar number lah FOI hilang. Ada kena reject. Okay. Dulu info hilang. Itu one of Kau ingat tak? Kalau kau, aku tak tahu kalau kau ingat. Okay. Ni kita set 1. Okay. Sabar. Okay. Ni cerita aku bukan cerita kau. Cerita kau. Kita baru 2 minggu 3 minggu, aku rasa sebulan gitu lah kat sekolah. Baru start sekolah tau. Pagi-pagi kita selalu dah letak beg kat kelas, kita turun kantin kan, beli roti ke apa kan. Yes. Ingat tak classmate kita satu ada sound aku? Baru sebulan sekolah. Kau ingat tak? Kalau kau tak ingat tak apa. Aku cuma nak tanya kau ingat tak benda ni? Okay, kau nak kena kasih hint siapa? Jangan nanti obvious. Kalau dia dengar malu nanti aib. Tak, aku tanya je. Kau ingat? Aku tak ingat. Dulu aku gemuk macam gitu. Tak boleh, nanti aku tak sebut nama. Okay, dah tak payah nanti. Okay. Aku macam terkejut siapa tu baru start sekolah. Tapi takut Takut siapa. macam itu perasaan aku. Itu aku reject dengan baik. Habis yang tu I suka you sebenarnya. Aku kurang kikik kau. Kikik lagi. Pasal dia lagi tua. Okay, skip that one. Lagi rejection apa lagi? Rejection by Ghost MIA. Friendzone pun ada. Oh ni reject bastard ni tau. Apa? I rasa tak boleh dengan you, tapi sebenarnya ada lelaki lain. Oh itu rejection juga. At least dia honest. At least dia honest. Honest lah. Tapi kira-kira dia dah kayu juga. Dah lama dengan ni. Tapi I sebenarnya tak bilang you. Tu pernah aku kena. Kau pernah? Pernah. Buat gitu? Kau buat gitu dah? Tak ada. Okay, kita manusia. Kita dulu jahat juga, nakal juga. Tu kalau ada cakap je kita okay, share. sekarang tak apa. Okay, macam mana let's say kau nak reject perempuan ni, macam kau nak reject dengan cara baik? Cara baik? Just say lah not the time yet. Berlakon sikit. Okay. Berlakon macam mana? Cakap sikit macam mana dengan cara baik. Kau lah. Okay. Kau perempuan Okay. Asal sih? Ni bagi Alfa nama perempuan juga. Aida. Okay lah Aida. Aida. Aida tak nak dengan Asal sih? Asal si Aidin tak nak dengan I? Kita nama nak kat sama si Aida Aidin. Kalau kahwin sedap nama tu #AidaDeal. Aida deal dengan you. Aida deal dengan you. You asal tiba-tiba nak break up dengan I? Bukan ni bukan break up. Kau cakap reason not reject. Belum mati pun. Kenapa si you macam tak nak go on with me? Kenapa si you? Kalau kita kahwin nama Aida Deal tau. Bibir you tebal, I takut. Apa dia? Kurang aja. Makan tai. Kepala bapuk tu. Bodoh. Aku pernah kena reject macam gini. Serius? Bukan bibir tebal. Dia cakap gigi aku jongak. Aku cakap mana pak gigi aku jongak? Siapa tu? Apa jongak? Orang cakap aku tu tumbuk lah. Pernah kena reject pasal pembongkaan badan kita. Ada juga pernah juga. Aku kalau kau cakap pasal badan aku, memang aku dari kecil gemuk. So kalau baru nak kenal orang tengok aku je, orang dah reject siap-siap, tak payah kenal pun. Aku terima kalau orang reject aku pasal bibir tebal. Tapi perempuan ni reject aku pasal aku jongang. Aku cakap, pak mana aku jongang? Kau tahu jongang macam mana tak? Bodoh mata kotak. Dia dah kena reject, bodoh mata kotak. Tapi aku ada satu Ni last. Aku ada satu perempuan ni, dia macam Cantik.
pada aku kot, tapi pada kau mungkin tak lah. Semua cita rasa masing-masing kan. Macam siapa lah, macam siapa? Aku suka makan sop babat, kau suka makan tulang lain. Yelah, orang ni macam pelakon mana, artis mana. Apa yang berlakon artis semua? Muka tak dia, ada. muka dia. Dia obvious sangat. Tak. Yeah, okay. So aku rasa dia macam perguna-gunakan aku. Kita belum mati. We just like knowing each other. Gula-gulakan kau Macam minta aku duit top up. Siapa aku bilang kau? Tak ada. Cerita lama. Top up. Duit top up $10 lah. $10 apa top up? Top up $10 Top up handphone dulu. Handphone kan $10 Ya, so top up kan. Cheese sanggup so macam top up kan ni, but end up tak mati pun. End up aku tu know dia dengan lelaki lain. InsyaAllah sanggup dia top up kau perempuan je prepaid. Dulu kan kita pakai kad. kalau otak sekarang kat badan dulu aku rasa tak buat kot. Tak kasih pun 1 sen. Okay, kalau kau boleh boleh rewind balik, kau jumpa diri kau balik duluan. Kita should talk about it. Shakalaka baby. Okay lah, that one next episode lah. Tak mau cakap sekarang. Yang macam kalau otak sekarang yang kau ada, kau balik ke dulu Aku would you do the same thing or not? Yeah, would you same thing or you slap your thing? No, the same person. The your thing pula. Slap your thing. Salah. Aduh. Sorry. Slap your thing. Slap the person lah. Alamak, thing pula. Salah lah. You want to do the same thing or slap your thing? Sakit lah bodoh. Sorry, dia reflect. Dia kan belum enter, dia dah jalan dulu. Controller, kau belum pencet X tau. Dia dah pass dulu. Dia ni asal dia kekek. Yang muka dia keluar suara abang ni. Aduh. Ada lagi? Reject ada. Tak ada lah. Korang kalau ada reject korang komen lah dulu. Share korang kita, reject. kita. Nanti kita baca lah. Kalau korang share kita baca. Kalau korang ada story ke apa, komen je lah apa-apa. Korang guys, BDM. jangan malu-malu lah guys. Komen YouTube, komen Spotify. Cakap hi pun kita happy. Kita akan balas balik. Kata korang ada cerita korang kena reject dulu, kita boleh baca dekat sini ke apa. Tapi kita takkan sebut nama korang lah. Kalau nama Nama Kuromi. Kalau nama korang Haziq, kita tukar Anisul nama. Example lah, kalau nama kau Haziq, tak betul sebut nama kalau betul nama korang Syamin, aku tukar Atika. Lagi macam itulah. Atau nama korang Aidil, aku tukar jadi Nail. Different. Nail. Nama Bobby jadi Fuad. Kalau nama kau Lydia, kita tukar jadi Mina Sate. Macam harian ni kita boleh tukar jadi mak besar. Macam gitu. Macam gitu lah. Kita takkan sebut nama tu korang. So maybe in future korang follow TikTok kita, nak kekek lah tu. Mungkin kita akan live dengan a few people, and mungkin one of them is our sponsor, Frida Ejen Masyarakat. Lama saya tak so jumpa dia. Korang Aku ada nak live ni. Sabar. Kalau korang ada question yang korang nak answer, yang live and straight away nak answer tu, korang boleh lah join live kita. Sometimes we live also kat TikTok. Okay. So kalau anda ingin jual, beli atau sewa rumah, sila hubungi Frida Ejen Masyarakat di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat, kalau tipu tidak berkat. Jumpa lagi.